guys, welcome back to my channel. Setelah sekian sebulan kita tak update any vlog, any content, sekarang baru ada vlog baru, which is kita nak pergi Melaka. Sebenarnya kita nak pergi Melaka ni sebab kakak kahwin, which is roommate kita masa diploma. Sekarang ni kita nak pergi ambil Isha dekat hentian duta, and then kita orang terus shoot pergi Melaka. Kita orang check in pukul 3. Sekarang baru pukul 1.40. Setelah hari Sabtu kan, dia agak jam. Kenduri kakak ni pukul 8 malam something. Esok dah balik Selayang. Okay, so apa-apa kita orang akan update. Bye. Isha! Okay, boleh tak kat belakang ya? Ya Allah, gelak saja. Ya Allah. 2 hours later. Sekarang dah pukul 4.48. Kita orang nak pergi beli pampers. Pampers besar. Isha tengah beli air. Oh, dia beli air besar pula. Okay, kita orang dah selamat check in dekat Kingston Hotel. Okay, so macam ni lah. Okay lah, for one night. Tapi apa yang lama sangat aircon nak sejuk. So nanti kita orang akan siap-siap pergi wedding kakak. Okay, so far perjalanan tadi kereta banyak lah juga kan. Oh, muka aku dah berminyak. Okay, apa-apa kita sambung balik. Okay, bye. Later. Okay guys, kita orang dah siap. Isha berbaju daisy with tudung maroon, and kita baju hijau and tudung putih. Okay, so kita nak pergi ke kenduri kakak dekat Jasin. Okay, sebab sebenarnya kita orang memang nak ambil dekat area kenduri tu, tapi kat situ banyak homestay pula besar. Okay, so apa-apa kita orang akan update ya. Bye. Ya Allah, cantiknya. Oh, sedih pula. Nak nangis pula. Oh, dah jauh dia kak. Korang daripada Mana? Ganu. Apa Ganu? Selayang. Sayang. Isha ni kan? Kan? Oh, kakak. Cantiknya. Cantiknya. Kakak cantiknya kak. Lele. Dekat sangat, tak selesa. Terlah. Depan dia tu kamera. Alah, nak dengan Umi dia. Alah. Sekadar memeriahkan majlis, tak lebih daripada itu.
Tolong. Macam halu. Hai guys. Kita nak pakai gambar dengan kakak. Tapi kakak tak nak makan. Nak makan pula. Tak apa, lepas ni potong kek pula. Tadi dah berkuda kepang. Dah berzahmin. Nampak kesebahan lah. Tu. Apa sikit? Adik. Member dah ngantuk dah tu. Okay. Hai kakak. Selamat pengantin baru. Terima kasih tau datang. Sama. Malah macam nak remake kat orang. Ha? Ingat baru nak remake gambar yang okay, hai korang. So, sekarang kita dekat hotel baru. Ada benda terjadi. Tapi kita akan cerita esok pagi lah sebab dah tak larat dah weh. Sekarang pun dah almost pukul 12 lagi minit. Okay. Anyway, this is my outfit for wedding tadi. Cantik kan? Baju ni from Prima Ballet. Sangat-sangat cantik and cute. Okay. So, apa pun kita akan sambung kita punya vlog esok. Syah? Okay, esok kita orang akan cerita tau. Okay, bye. Tomorrow. Guys, good morning. Okay, so pagi ni kita nak check out dah. So, lepas ni kita nak pergi makan. Okay, for you. Kita ada nasi lemak, ayam goreng. Isha apa sama? Air siap bandar. Oh, 2 air. Air kosong. Okay, lepas tu nanti kita orang ada order roti canai. Isha roti canai. Kita roti telur. Okay, makan dulu. Okay guys, sekarang kita dah dekat Jongkor Walk. Tengah cari parking. Okay. Betul bahasa Jawa. Jawa. Bahasa Jawa. Jawa macam mana? Jawa. Jawa. Cakap macam tu lah bodoh-bodoh. Bodoh. Ku siapa macam ni? Ya, itu ke bahasanya? Ku siapa macam ni? Maksudnya kau apa macam tu lah. Kau jodoh macam panggilan kau apa macam tu lah. Oh. Lagi? Anyways, which one ni? Labubu. Nisha cantik. Kalau nak ambil jangan pegang-pegang. Isha nak cari kicin-kicin. Kicin ke magnet? Dua-dua ni. Comel ni. Kepit rambut. Guys, nanti kalau aku ada rumah, aku nak beli yang macam ni. Estetik macam ni kan. Weh, sumpah comel. Ni macam cute gini. Kat sini banyak gila variety of baju kebaya. Tengok ni untuk budak-budak. Comel gila. Ni lawa ni kuning. Ni baju batik. Cantik. Tengok macam patung ni pakai. Dalam ni pun ada banyak Nyonya Art Studio. Sekarang kita nak pergi takat gambar dekat Lime Snap. Cute.
Okay guys, kita dah sampai dekat last destination which is Formosa Safari. InsyaAllah macam biasa. Tengok dia punya ni. Ada maps dia. Okay, kau nak pergi mana satu? Okay, sekarang nak masuk Crocodile Kingdom. Okay guys, baru sejuk ni memang super random kita orang pergi Formosa. Harapnya jumpalah buaya. Buaya yang bersalah. Aku suka yang besar Selain dia. Okay, tengok ada buaya air masin Jejulung, Borneo. Weh, besar bodoh. Macam mana kalau tiba-tiba dia jatuh? Bapak jakun. Kau takut. Dah settle tengok buaya Dan kawan-kawannya. Jom kita tengok gajah. Elephant in nature. Tu. Hari ni mesti tak ramai orang kan? Ke sebab dia orang pergi Water World? Dia datang guys, dia datang. Hey. Hey. Hello. Apa bunyi pula? Tengok tu tortoise. Hello. Hello. Hey. Tengok. Kita orang nak tengok gajah. Tapi lambat lagi. Tengok tu ada kerbau. Tengok tu. Tu kawan Lini. Ni semua kawan Lini. Tengok tu. Dia tengah makan. Kerbau tengah eat. Orang tak tahu kenapa dia diam. Hey. 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 Otter. Jalan-jalan. Ha. 6, 7. Tadi macam ada baby monyet. Tengok tu, comel kan? Tada! Tengok tu, dia usik kawan dia. Dia nak main kot. Korang tengok abang ni suruh pegang monyet ni, Vi. Ya. Tengok abang ni suruh Baru pegang. pertama kali lah sini. Ya, baru pertama kali. Kali pertama. Ya, kali pertama. Apa tadi? Kejam. Ui, kita dah macam tai. Tapi tadi Isha sempat record monyet tu kat atas kepala aku. Nanti aku letak footage. Bukan monyet yang dekat luar tu yang suka macam orang.
Ya, macam ni. Comel. Iya. Baru pertama kali ya sini. Iya, pertama kali. Saya tak pernah tahu. Pertama. Ya, kena pertama. Saya diam, diam. Aku ikut kau cepat. Apa lagi? Baba, takut. Aku takut kan. Tak apalah. Pengalaman. Tak apa dah. Ada yang rasa kat kepala. Saya 2, 3. Buat bodoh aku juga. So, belakang kau. Oh, jangan bang. Oh, yang sini bang. Iya. Saya boleh ikut je. Hai guys. Kita dah naik boat vlog. Berat. Dahaga depan dah. Isha, duduk mana Isha? Dia macam nak makan. Sekarang kita kat tempat gajah. Finally. Oh, apa tak? Pakai mata ya? Normally, elephants spend roughly around 16 hours a day just to fulfill their every summer. Spend the rest of their time drinking water and river play. At the same time, also like to cover their body with the mud to regulate their body temperature. And right now, as you can see, our elephant is slowly laying down to the ground. Of course, they have to work slowly and cautiously because elephant do not like big bodies like the mammoth. And for the mammoth to get back on the ground, so once again, the elephant will leave their leg up, then the mammoth will step on the elephant drum, and the elephant will leave the mammoth off. Look at that, the man and the beast actually they are working together as a team, yeah? The advantage of possible asset demonstrated by one of our elephants of the developed the jungle. Angkat kaki sama-sama. 150,000 separate muscles. That is why they are not open for the elephant to carry. Every planting, every cultivating their content. The one of each and every one of you will recognize for this elephant invention. And when you all the elephant, we are Hai guys. Kita orang nak take tiger weh. Dalam car ni lah. Tiger. 30 minit ya. Okey, jalan ni terasa berlubang dan goyang-goyang ya. Lama tahu nak masuk dalam ni. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, hati-hati ya. Oh, Okey, di sebelah kanan apa ada juga kemah water. Nama dia keluar sini ada dua, satu jantan, satu betina ya. Nama jantan Sina ya, nama betina Rosna. Nah. Okey, yang di nama dia Daniel ya. Okey, di sebelah kanan tu burung imo ya. Yang tu kemah besar elephant. Boleh tengok ya, kebetulan yang jantan tu burung dia warna pink ya, dia pakai lipstick. Yang betina tak pakai lipstick ya, burung dia warna hitam, mungkin dia merokok ya. Oh, kamu ni takut dia. Takutnya. Okey, bye-bye lembu. Nanti ni. Nama dia Lily. Nama dia Lily. Hai Zomba. Alah comelnya.
Okey, berjalan ikut. Bye-bye. Okey, bye-bye layan. Apa faham ya? Kalau dekat rumah tu susah nak pujuk ya. Kalau ni senang nak pujuk. Bagi daging jatuh dia tak berajau lagi ya. Okey, yang jantan tu dekat belakang pokok tu. Itu jantan. Kepala dia besar, bulu dia gelap sikit ya. Okey, yang dekat pokok tu itu jantan nama dia Kevin. Kejar tu. Meow. J nama dia. J. Bye Sambil. Okey, bye-bye. Bye-bye Bill. Tanah dia pendek macam tu je. Oh, dia tengok. Bye. Okey, seterusnya boleh tengok dekat sebelah kiri. Ah. 26 tahun Nama betina Barkam. Umur dia 24 tahun. Kanan tu. Aduh, kesian penyador. Itulah, jangan dipenyondol. Cubalah bantu tonton 1 bulan kat sini. Lepas tu balik dah 2 hari kan. Ni tinggal satu dah pindah dekat sebelah. Sebelah Kopi. Okey, itu saja ya hewan. Hi guys, so kita dah settle naik truck. Tengok tiger, tengok singa. Best Aisyah. Pilih dah datang Kau aku datang dengan kawan tau. Dia balik dah salah. Dia balik dah. Balik dah guys. Tengok buaya kena terakhir boleh? Saya boleh ke? Tengok buaya kena terakhir. Buka lagi ke? Okay. So, itu sahaja perjalanan kita dekat Park 5 sebab buaya yang besar dan tiger dan singa yang banyak. Serta ada unta. Cuma kecewa sebab tak ada zirafah dengan zebra. Okay. Oh, okay. Jom lagi dah belajar lagi. Nanti kita post. Korang kena pergi tau. Walaupun banyak berjalan, it's okay. Okay. Dah, tutup paper. Okay. Bye guys. Pak. Two hours later. Okay guys, kita orang lupa nak cerita sebenarnya one of the reason kita orang ke hotel lah. Sebab Kita orang lepas dah balik sampai bilik dari wedding kakak, kita tengok bilik kita orang pintu tu buka. Pintu tu buka sikit, lepas tu lampu on. Tu macam siapa yang buka sebab last pun kita orang yang tutup. So, kita Lampu orang pun tutup. automatic tutup. Sebab dia ada bagi kad yang bila kita letak tu dia auto power on lah. Tapi semalam kita orang tengok tak ada kad lah. Tapi menyala lampu. Dengan pintu tu buka sikit macam pelik lah. Macam ada orang pecah masuk. Jadi barang sofa tak ada hilang lah. Alhamdulillah. Hati aku tu rasa macam ya Allah tak Macam tak pernah. sedar hati kan? Memang tak sedar hati. So kita macam cari hotel yang dekat-dekat. Dan keluar lah malam tu. Dan terus tukar hotel sebab rasa macam tak sedar hati and takut sebenarnya and bahaya sebenarnya. Sebab dalam bilik tu ada macam apa pintu. Ada connection room juga macam tu lah. Satu pintu tu untuk connection room orang sebelah. So kita orang syak macam orang sebelah yang masuk bilik kita orang. And then tak tahu cari apa kan. So macam daripada rasa macam bahaya, so kita orang decide untuk keluar dan cari hotel yang baru. Beza 4 minit dari tempat tu. Okay lah. Tempat yang baru macam better lah. Cuma parking dia Tapi RM60 lah. Bodoh buat RM60 weh. untuk parking yang berapa jam je weh. 24 jam tu. Memang aku rasa macam trip kali ni memang banyak. Agak mencabar lah. Tidur 1 malam je. Tapi payah dia. Tak
apalah. Jom. Okay, so korang, kita akan endkan vlog kita sampai sini. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye. Bye. Hati-hati tau. Okay. Bad game.